Saya mendengar apa yang Yang Berhormat Tan Bun telah bentangkan tadi. Cuma saya nak membangkitkan beberapa perkara supaya dapat kita bincang di sini secara yang baik. Pertamanya, kita mempunyai Yang di-Pertuan Agong sebagai Ketua Negara. Ini juga tercatat dalam perkara dalam perlembagaan kita. Dan saya nak petik satu perkara dalam perlembagaan tersebut, iaitu perkara 43/2/A. Yang di-Pertuan Agong hendaklah terlebih dahulu melantik sebagai Perdana Menteri untuk mempengerusikan jemaah menteri seorang ahli Dewan Rakyat yang pada hematnya mungkin mendapat kepercayaan majoriti ahli Dewan Rakyat itu. Ini tercatat dalam perlembagaan kita. Dan sudah tentulah saya nak lihat juga tentang apa yang ada dalam perkara 42/A. 40/2/A. Yang di-Pertuan Agong boleh bertindak menurut budi bicaranya pada melaksanakan fungsi A, iaitu melantik seorang Perdana Menteri. Apa yang ingin saya bangkitkan adalah kerana juga dalam perlembagaan perkara 38/4 tiada undang-undang yang secara langsung menyentuh keistimewaan dan panjang lagi kedudukan, kemuliaan atau kebesaran raja-raja boleh diluluskan tanpa persetujuan Majlis Raja-Raja. Saya bangkitkan ini adalah kerana saya fikir perbezaan kita dengan contoh yang dibawa oleh Yang Berhormat Tan Bun tadi berbeza. Dia kata di Indonesia dia ada tempoh. Tetapi perbezaannya adalah ketua negara itu yang dilantik oleh rakyat. Manakala kita di sini, kita adalah melantik seorang ketua kerajaan di mana di atasnya adalah ketua negara, iaitu Yang di-Pertuan Agong. Itu bezanya antara kita dengan South Africa, Mandela sebagai contoh. Ini semua contoh-contoh melantik seorang ketua negara. Yang kita ini adalah melantik ketua kerajaan, di mana check and balance-nya ada dipertanggungjawabkan kepada ketua negara. Ada. Dalam perlembagaan kita juga ada. Yang tercatat di dalam. Larut belakang, Kota Baru. Ya. Terima kasih, Puan Yang Di-Pertua. Saya ingin mendapat satu penjelasan juga daripada Yang Muat Larut. Dan saya tuju juga kepada Sekijang tadi. Dia kata saya ni memutar belitkan, dituju pada saya lah tu. Cuba tengok, kita bukan tak sokong cadangan pindaan ini, tapi sesuatu pindaan itu perlulah memenuhi kehendak-kehendak perlembagaan, the requirement of the constitution. Saya nak merujuk kepada perkara 159 pasal 5 Perlembagaan Persekutuan. Dia berbunyi, saya baca, sesuatu undang-undang yang membuat pindaan kepada beberapa fasal, termasuk pasal 38, tidaklah boleh diluluskan tanpa persetujuan Majlis Raja-Raja. Itu 1595. Kita tengok 38. 38.4 yang disebut oleh Yang Berhormat Larut tadi berbunyi begini. Tiada undang-undang yang secara langsung menyentuh keistimewaan, privileges, kedudukan, position, kemuliaan, honors dan kebesaran raja-raja boleh diluluskan tanpa persetujuan Majlis Raja-Raja. Jadi itu 38. Bermakna consent of the Conference of Rulers. Jadi saya nak tanya kepada kerajaan mungkin melalui Larut. Perkara 43 pelantikan Perdana Menteri, Yang di-Pertuan Agong boleh melantik siapa saja asalkan dia ahli Dewan Rakyat yang pada hemat Agong mendapat kepercayaan majoriti ahli Dewan Rakyat. Tidak ada apa-apa syarat-syarat lain. Tiba-tiba sekarang ini syaratnya mestilah orang itu bukan Perdana Menteri yang sudah berkhidmat 10 tahun. Jadi dikecualikan. Maknanya it is a sort of limiting the prerogative power of the Yang di-Pertuan Agong untuk melantik Perdana Menteri.
Jadi saya nak minta penjelasan pada kerajaan melalui larut. Terima kasih. Terima kasih, Ketua Baru. Para Ketua, inilah yang ingin saya sampaikan bahawa perkara 38 itu adalah keistimewaan yang kita berikan kepada Yang di-Pertuan Agong. Itu dalam perlembagaan. Sekarang ini kita kata Yang di-Pertuan Agong hanya boleh lantik, dia katalah dia tinggal tempohnya 2 tahun. Hanya boleh lantik 2 tahun saja, tak boleh nak lantik sampai cukup masa. Sudah hilang keistimewaan yang telah pun awalnya kita berikan kepada Yang di-Pertuan Agong. Sebab itu saya bukan tak bersetuju untuk adakan tempoh ini, tetapi cuba kita fikirkan kembali bagaimana untuk kita tentukan keistimewaan yang ada dalam perkara 38 ini juga harus diambil kira. Ini yang saya dan Ketua Baru ingin fikirkan. Larut, Jadi, ya. kalau perkara sedemikian diniatkan oleh kerajaan, mengapa tidak niat itu dimasukkan sebagai salah satu daripada amendment yang kita buat sekarang ini? Masukkan bahwa kuasa agung itu tertakluk kepada mereka yang tidak melangkaui tempoh 10 tahun. Ya. Supaya kita tidak melanggar kuasa privilege agung. Ada 3 kuasa agung Ya. pelantikan itu. Inilah yang cadangan yang ingin saya bawakan. Kalau begitu caranya, kita tambah lagi ayatnya supaya kuasa itu kecuali mengikut apa yang telah pun kita nak bentangkan hari ini. Sebab tu saya kata benda tu baik. Cuma saya minta kalau boleh kerajaan menilai semula tentang perkara-perkara ini supaya jangan nanti Majlis Raja merasakan seolah-olah mereka ni dah tak ada keistimewaan dah. Jadi sebab itu kita nak berikan secara jelas supaya tempoh itu seperti apa yang ingin kita bangkitkan. Ya. Masih saya baca kenyataan media daripada Menteri Jabatan Menteri. Antara ayatnya berbunyi, cadangan penghadam tempoh jawatan ini bertujuan untuk mengelakkan penumpuan kuasa berlebihan. Jadi, apa pandangan Larut bahawa Perdana Menteri menjadi Menteri Keuangan atau berbentuk penumpuan kuasa berlebihan? Apa pandangan Larut? Terima kasih. Para Ketua, inilah, saya tahu Hulu Terengganu ni setiap kali saya bangkit, dia cuba nak suruh saya bergaduh dengan rakan-rakan sebelah saya. Ini yang saya pun ada baca, tapi Hulu Terengganu dah bangkitkan. Yang kenyataan yang dibuat oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Azalina Osman Said, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi. Saya nak baca, dia kata cadangan penghadam tempoh jawatan ini bertujuan mengelakkan penumpuan kuasa berlebihan. Kalau itu tujuannya, saya nak mencadangkan, Hulu Terengganu, saya nak mencadangkan, kalau itulah, apa kuasa yang berlebihan? Bukan tempoh. Jawatan itu. Yang Amat Berhormat jadi Perdana Menteri, dah kuasa penuh. Melantik semua anggota jemaah menteri, dah lantik dah. Kemudian lantik diri sendiri sebagai Menteri Keuangan. Pada saya, itu dipersoalkan oleh rakyat. Ini sudah berlebih-lebihan kuasanya. Mengapa tidak kita asingkan supaya Perdana Menteri dan Menteri Keuangan itu tidak boleh bersama? Maknanya kalau dia nak jadi Perdana Menteri, dia tidak boleh pegang Menteri Keuangan, dia boleh pegang jawatan-jawatan yang lain, tapi bukan Menteri Keuangan kerana kuasa Menteri Keuangan juga adalah suatu kuasa yang besar. Sebab itu banyak negara-negara banyak jadi masalahnya sebab Menteri Keuangan itu, saya tak katalah Yang Amat Berhormat. Yang Muhammad Tambun mungkin tak lakukan kesalahan. Tetapi saya takut nanti di masa hadapan. Masa sudah tamat. Tapi ini masalah yang besar ni. Boleh tambah 5 minit? Tak lagi? boleh. Kalau tak boleh, bagi injury time 2 minit saja. Sila guru. Jadi apa yang saya nakkan supaya Yang Amat Berhormat Tambun fikirkan di masa hadapan nanti, inilah yang akan timbul masalah-masalahnya. Jadi sebab itu, kalau Menteri Keuangan itu orang lain, jadi Perdana Menteri itu boleh tentukan kalau dia dah lebih-lebih sangat, dia boleh tukar jawatan Menteri Keuangan ni. Dia kata tak boleh bagi dah orang ni, ganti orang lain. Sebagai contohlah. Sebab itu saya fikir ini kenyataan ni tak berapa baik Hulu Terengganu. Nanti mungkin selepas ini Menteri ada kat belakang tu buat yang lain. Kalau boleh, tangguh sikit, fikirkan balik tentang apa yang telah kita bangkitkan. Ramai kawan-kawan kami ini bukan tak setuju
Tapi fikirkan keistimewaan tadi, apa yang kita bangkitkan dari segi accountability supaya asingkan Perdana Menteri bukan untuk masa ini, untuk masa hadapannya lebih baik. Sekarang ni dah jadi Yang Berhormat Perdana Menteri dan jadi Menteri Kawangan baik. Dah lulus ini, asingkan. Maklumkan kepada rakyat, saya bersetuju dan saya akan asingkan jawatan Perdana Menteri saya, jawatan jawatan Menteri Kawangan saya beri lantik orang lain. Saya ingat kami semua sokong. Terima kasih. Terima kasih.